Tepi, nak jalan, tepi. Dia ni. Orang dah cakap tepi kan tadi? Dek, suka hati je langgar orang, lepas tu tak minta maaf, no? Awak ni siapa nak tegur-tegur saya? Awak tahu tak saya ni manager kat sini, suka hati saya lah nak buat apa pun. Berani awak lawan saya? Siap awak nanti. Aku tak kira lah hang manager ke apa. Yang penting, hang jaga elok-elok sikit perangai hang tu. Apa dah, malas nak layan. Kak tak takut ke marah dia? Dia lah manager dekat sini. Garang pula tu. Saya takutlah nak interview kat sini. Amboi. Sedapnya duduk kat tempat pengarah, ya? Pasal apa? Ada masalah ke? Main senyum-senyum pula. Pergi buat air ke apa, beli makan ke apa? Staf baru kan? Sekejap lagi meeting ni nak start dah. Sejak bila pula staf baru nak kena buat ayak lah semua benda ni? Kau ni apa tadi yang melawan aku daripada kat bawah lagi kan? Pagi kan? Puan Pengarah, awalnya sampai. Ya, Erin. Okey Puan, meeting kita dengan ahli lembaga pengarah yang lain akan dimulakan sekejap lagi. Dengan staf pula nanti kita akan beritahu. Kasih. Akak ke apa-apa nak datang jumpa staf tu? Ya, saya. Dan saya pun pengarah syarikat ni. Puan, sorry lah tadi saya saja je nak test. Sebab kadang-kadang ada je staf baru kat sini perangai buruk. Nak test perangai buruk? Hang dah tunjuk dah pun perangai buruk tu tadi. Mama muda.